Testing on more, testing. Assalamualaikum guys, dan salam Ramadan ke-12. So menjelang hari Khamis ni, tu lagi 2-3 hari, kita dah hampir setengah bulan Ramadan. Dan 15 dah masuk 15 Ramadan dah. So macam mana guys, how your Ramadan this year? Tapi yang pastinya kita, US dan Iran baru saja berperang, sudah 2 hari. Oi, banyak pula trailer lori ni. So perang, aku jangka perang sebenarnya akan berlangsung sekitar 2-3 hari je. Takkan lebih pada seminggu pun kalau nak drag. Sebab bagi aku US dan Israel takkan berani untuk perang lebih-lebih lah. Cuma kita mengharapkan supaya perang itu tak akan jadi perang rantau Arab lah. Sebab Iran baru saja menyerang 7 negara-negara teluk lain yang ada pengkalan tentera US, dan sasarannya pun pengkalan tentera je. Cuma diharapkan negara-negara ni tidak bertindak balas lah. Kalau tidak, dia akan jadi perang rantau. Israel dan US akan bertepuk tangan, itu sahaja. Iran pun dia tak ada pilihan, dia perlu bertindak balas. Itu sajalah. Sebab korang pun tak ada jaga tanah korang daripada ada US military base dekat negara korang, jadi dia bantulah. Itu aja. Tapi daripada perspektif politik, dalaman dan sebagainya, mestilah mereka akan marah. Sebab mereka yang keluarkan duit untuk segala kelengkapan tentera mereka, yang mereka sendiri, walaupun mereka sendiri yang terpaksa meminta kebenaran untuk menggunakan kelengkapan tentera mereka. Itu cerita panjang lah, cerita kita kata apa, cerita geopolitik. Kita kena faham sejarah. Jadi itulah, US pun dah cakap perang tu takkan, perang tu hanya perang 2 hari je. Mungkin dia akan berlarutan dalam seminggu ke, aku rasa kan. So macam biasa, nanti Israel sebelum tamat perang, Israel akan serang sekali. Dan aku jangka Iran pun akan serang sekali lagi Israel sebagai penutup lah. Ali Khamenei telah meninggal dunia, but it's the end, not the end of Iran. That I can tell you. Sebab lepas Ali Khamenei meninggal, mereka masih berjaya untuk menyerang 7 negara selepas itu. Nampaknya mereka sangat bersedia lah. Dan Ali Khamenei pun dah beritahu yang perang yang mendatang telah dikepung selama beberapa lama. Targetnya adalah beliau sendirilah untuk dimatikan. Jadi dia telah bersedia, dan ternyata persediaan mereka sangat bersedia lah. Lepas pimpinan besar mereka meninggal, dibunuh, kelancaran perang, keteraturan perang tidak terjejas. Kita jangan cakap lah pasal Sunni ke Syiah ke. Sebab perang ni bukan perang agama. Perang ni bukan perang agama, tapi perang politik, geopolitik, dan perang kuasa, perang ekonomi sebenarnya. It's just a part of tentang kekuasaan, tentang menguasai kewangan dan sebagainya. Sebenarnya perang ni tak ada kena-mengena pun dengan agama.
Jadi untuk memahami perspektif tu, kita kena tolak side agama ke tepi untuk memahami apa yang berlaku tentang perang ni secara lebih orang kata lebih natural lah, dan tidak emosi. Kalau nak faham perang ni adalah, dia sebenarnya adalah perang tentang minyak, tentang US survival untuk menyekat hegemoni China, untuk menyekat Rusia. Itu saja. Dia macam Sudan lah. Orang Arab yang tinggal di Sudan dengan orang Islam Sudan, dua-dua pun orang Islam. Mereka berperang pembunuhan sesama sendiri, tapi bukannya kerana agama pun. Semua kerana tamak tentang sumber, tentang kekayaan bumi di bumi Sudan itu sendiri. Sebab itulah mereka saling berbunuhan kerana dunia. Perang mereka bukan kerana perang saudara bersama Islam. Mereka pun dari bangsa Islam, orang Afrika, Sudan, dan orang-orang Arab berhijrah yang ramai dekat Sudan tu, yang telah menguasai kekayaan dan sebahagian besar tanah-tanah Sudan. Perang mereka tentang dunia. Tak ada kena-mengena dengan agama sebenarnya. Walaupun mereka agama yang sama, tapi mereka boleh berperang. Begitu juga dengan perang Iran. Perang Iran, Israel Arab, Israel US. Cuba kita harapkan supaya rantau Arab tidak terjebak panjang. So pasaran saham akan jatuh hari ni. Bagi siapa yang bersaham, menjual beli saham, boleh ambil kesempatan hari ni. Boleh ambil kesempatan sebab perang ni akan lama sebenarnya. Kemudian dia akan climb up balik back to normal price. Ada yang makan masa, gantunglah pada kaunter yang kita ambil. Kalau jenis kaunter slow tu slow lah kan, kalau yang jenis laju tu laju lah. Jadi boleh ambil kesempatan, boleh ambil keuntungan. So hari Isnin macam biasa guys, hari Isnin jam di Seberang Jaya ni, kenderaan bersusun. Kita tengok dekat board info, ada berlaku jam yang merah tu, entah apa sebabnya. Dia ada tulis Jambatan Pulau Pinang 16 minit delay. Dia berlaku kesesakan jam dekat jambatan pertama. Jambatan kedua clear. Wow, wah, Toyota Land Cruiser lama, very classic. Okay guys, waktu datang kerja ni mungkin sampai takat ni dulu. Nanti aku akan sambung waktu balik kerja nanti. Kita bervlog lagi. Sebab untuk urusan, ada sedikit urusan pentadbiran yang agak menyukarkan aku untuk menyambung vlog aku selepas ini. Testing. Okay, kita singgah Westa sekejap. Buat apa singgah Westa ni? Sebenarnya aku di mana ni? Jelutong. Di Pekan Jelutong sebenarnya. Singgah sekejap
beli beli apa tadi, beli nasi dalca. Beli dalca sikit, kita berbuka sebentar lagi. Wife aku dan anak aku je singgah bazar Ramadan je dekat dekat dengan taman. Idea pun dah habis lah nak makan apa sebenarnya. Hari ni aku nak jalan depan sikit ke Gelugo. Okay. Gelugo, Jalan Sultan Syah. Okay. Dengar cerita kat depan ni ada satu kedai murtabak tu. Aku nak usah tengok best ke tak best, sedap ke tak sedap. Kalau sedap, besok baru singgah. Oh, kat sini Roti John. Oh, Roti John. Murtabak tak ada, Roti John je ada. So meleset tempat yang diwar-warkan, tak ada orang jual murtabak dekat situ. Astaka Gelugo. So lama dah aku tak datang ke Gelugo ni. Oh, dekat Gelugo pun ada stesen MRT yang akan dibina. Tengok kat sebelah kanan ni, MRT Mutiara. Mungkin salah satu stesen dekat sini. Oh, sepanjang jalan ni sampai USM ke tak? Stesen MRT ni. Dekat dah lah dengan MRSM, dengan USM kat sini je. Nak kita. Oh, sebuah NVX dan sebuah MT-09 di depan sana. Okey, kita dah sampai Seberang Jaya. Jalan atas jambatan tadi okey je. Banyak kenderaan tapi tak begitu melekat lah. Seberang Jaya ni pun okey je, kereta jarang-jarang, banyak kenderaan tapi tak melekat lah. Oh, sampai-sampai pun terpilah hijau. Menarik, tertarik, kau memang the bomb. So guys, aku dah register B-Full. Jadi aku akan pergi kat kawasan ni lah untuk ambil B-Full nanti, testing dan ujian. Kebakaran yang disengajakan. Petani membakar sawah. Oh, pukul 6 guys, pukul 6. Cuaca menarik lah. Walaupun mungkin tak hujan, tapi cuaca macam ni pun membantu. Hari ni memang panas. Betul-betul mencabar keimanan. Proton Saga. Power abang ni. Masih guna Proton Saga. Cat pun elok lagi. Proton Saga Q3446. Nampak relax je. Oh, tu dah sampai Kulim. Macam mana motosikal tu boleh terlepas jalan kereta? Okey, kita dah sampai. Aku sebenarnya agak mengantuk kerana kepanasan tengah hari tadi. So sampai di Lunas.
Kulim, Lunas, Gerik. Macam inilah keadaan di memasuki Lunas kerana adanya bazar Ramadan. Bazar Ramadan yang begitu ramai orang.